claim insurans sendiri, korang rasa berapa lama tempoh untuk kereta keluar daripada start accident sampailah siap? Abang Juban nak jawab satu soalan ni. Dia tanya, claim insurans sendiri berapa lama agaknya ambil masa ya? Saya dah lebih kurang 15 hari kereta dekat bengkel tapi approval dari insurans masih belum keluar. Tolong explain. Perkara pertama yang menentukan seberapa cepat atau lambat proses tuntutan kereta korang adalah syarikat insurans korang. Kenapa syarikat insurans? Sebab ada sebahagian syarikat insurans ni, diorang memang mengikut SOP daripada bank negara sendiri, iaitu maksimum 14 hari waktu bekerja. Tapi Abang Juba tak nafikan ada juga insurans yang mengeluarkan approval dalam tempoh kurang daripada setengah jam. Abang Juba bagi satu contoh, yang keluarkan approval dalam tempoh setengah jam adalah insurans Etika Takaful. Yang kedua adalah jenis tuntutan yang korang buat. Sama ada korang buat OD claim, OD KFK claim ataupun third party claim. Yang ketiga adalah proses pembaikan kereta tu sendiri. Abang Juba bagi satu contoh, macam kereta ni, dia menggunakan insurans Etika Takaful, dan kalau korang boleh tengok bahagian yang rosak adalah satu bahagian wheelhouse suspension, pintu dan juga fender. Estimate untuk kereta ni siap dan keluar daripada bengkel kurang lebih dalam 10 hari. Ya, memang Abang Juba estimate kurang lebih untuk repair dan siap dalam tempoh 10 hari. Tapi jika berlaku masalah semasa proses tuntutan, contohnya kes ni kena ODI, silap hari bulan, kes ni mungkin akan delay sehingga sebulan ataupun lebih. Antara sebab lain kenapa kereta korang lambat siap ataupun approval lambat keluar adalah bengkel lambat untuk submit claim korang. Macam biasa, korang kat luar sana pengguna insurans Etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas. Kalau korang tak ada workshop dan hantar kereta korang untuk buat pembaikan tuntutan insurans, boleh datang ke bengkel Abang Juba, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa ke next video. Assalamualaikum.